PAS disifatkan seperti lelaki gila talak yang tergila-gila kepada bekas isterinya, kata Naib Pengerusi Satu Parti Amanah Negara Amanah Kelantan, Chai Ibrahim Mohamad. Menurutnya, hal itu dapat dilihat pada tindakan PAS memujuk rayu UMNO agar sudi bersama dengan mereka kembali selain mengutuk dan mengecam TRP. Sedangkan bekas isterinya bukan sahaja tidak sudi untuk kembali kepada PAS, bahkan sedang berbahagia dengan pasangannya yang lain. Beliau berkata, pelbagai kisah duka lara politik dilakukan PAS, termasuk mencaci dan mengejek UMNO kerana enggan kembali bersama Parti Komponen Perikatan Nasional PN itu. Episod segala yang UMNO buat bersama pasangannya bukan sahaja dicemburui, tapi dikutuk dan dihentam. Episod bukan sahaja mengkafirkan orang Islam, bahkan orang bukan Islam pun turut dikafirkan kerana menolak PAS. Cik Ibrahim berkata, sebelum ini PAS melaksanakan tahaluf siasi atau kerjasama politik dengan DAP. Tapi andainya hari ini DAP tidak bersama PH atau meninggalkan kerajaan Madani, esoknya sudah pasti rombongan meminang dari PAS akan terjenguk-jenguk di tangga DAP.